Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Hamzah bin Kamaruzaman. Nombor kad pengenalan saya 07 03 29 11 0023. Nama saya Nurprata Ini binti Azmi, nombor kad pengenalan 07 03 22 11 0266. Nama saya Nur Hafizah binti Bakri. Kad pengenalan saya ialah 07 0918 060458. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, sebelum saya teruskan, mari kita lihat sekejap beberapa gambar dan video berkaitan isu buli yang sering berlaku dalam kalangan murid sekolah. Tingkatan 1 sekolah menengah di daerah Kuala Neros, Terengganu mengalami sesak nafas selepas dipukul dan dipijak sekumpulan pelajar lain. Seorang ibu mendakwa anak lelakinya berusia 10 tahun ditendang dan dipukul rakan sekolah dalam 2 insiden berasingan. Izul Islam Azwan Isaidi yang juga pesakit kanser hidung kini menerima rawatan. 4 remaja yang disyaki terbabit dalam 2 kes buli berasingan di Sungai Petani, Kedah bulan lalu. Kajian yang kami pilih bertajuk masalah buli dalam kalangan murid. Apakah kata guru? Artikel ini diterbitkan dalam jurnal Perspektif pada tahun 2019, jilid ke-11 bilangan kedua. Penulisnya ialah Nur Junaidah Muhammad Isa, Muhammad Sobri Ismail dan Emilia Muhammad Nur. Berdasarkan kajian ini, penyelidik menjalankan satu analisis kandungan kualitatif untuk meneliti pandangan guru-guru terhadap masalah buli di sekolah. Mereka mengumpulkan data melalui soalan berbentuk umum dan terbuka yang dihantar kepada peserta menggunakan email elektronik. Melalui penganalisisan data secara induktif, penyelidikan mengenal pasti beberapa kategori dan tema utama yang berkaitan dengan isu buli ini. Antaranya, definisi buli, lokasi kejadian, murid yang terlibat, punca berlakunya buli serta tahap keseriusan masalah tersebut. Menariknya, hasil kajian mendapati kebanyakan guru masih kurang jelas tentang definisi sebenar buli, namun mereka mengakui bahawa masalah buli di sekolah adalah serius dan perlu dibanteras dengan segera. Objektif utama kajian ini ialah untuk meneroka pandangan guru-guru tentang masalah buli di sekolah. Seterusnya, untuk mengenal pasti kategori dan tema utama berkaitan buli berdasarkan pengalaman guru. Yang seterusnya, untuk menilai sejauh mana guru memahami dan menanggapi isu buli di sekolah. Secara ringkasnya, kajian ini cuba memahami isu buli dari perspektif pendidik yang berdepan sendiri dengan pelajar setiap hari. Bagi pengenalan kajian, penulis menekankan bahawa buli dalam kalangan murid merupakan satu fenomena sosial yang kompleks. Ia bukan sahaja berlaku di sekolah menengah tetapi turut melibatkan murid sekolah rendah. Antara punca utama termasuklah pengaruh rakan sebaya, tekanan persekitaran sekolah dan kekurangan kawalan disiplin. Kajian ini juga dilakukan kerana masih terdapat kekurangan penyelidikan yang melihat isu buli dari sudut pandang guru. Jadi, penyelidik mahu mengetahui bahawa guru menilai dan menangani isu ini di sekolah mereka. Berdasarkan hasil analisis dan maklum balas penulis, penyelidik mendapati bahawa faktor diri pembuli dan faktor diri mangsa merupakan penyebab utama berlakunya insiden buli di sekolah. Kebanyakan guru berpendapat bahawa buli berlaku apabila pembuli ingin menunjukkan kekuatan dan kehebatan diri mereka. Mereka ingin dilihat hebat di mata rakan-rakan
dan mahu menguasai orang lain. Sebagai contoh, ada penulis menyatakan bahawa buli terjadi apabila pembuli ingin menunjukkan kekuatan dan kehebatan. Selain itu, ada juga pandangan yang menyebut bahawa pembuli berasa ada kekurangan dalam diri mereka dan cuba menutupi kekurangan itu dengan menindas orang lain. Pembuli merasakan ada kekurangan yang dapat dipenuhi melalui rakan lain yang tidak dapat ditunaikan secara baik dan berhemah. Seterusnya, ada guru menyatakan bahawa pembuli mahu dilihat sebagai orang yang hebat dan ingin mencapai sesuatu dengan jalan mudah, walaupun salah. Hal ini menunjukkan bahawa pembuli bukan sahaja mahu menguasai tetapi juga bermotifkan keinginan untuk mendapat perhatian dan pengiktirafan sosial. Jika dari faktor diri mangsa pula, selain pembuli, sifat dan tingkah laku mangsa juga menjadi salah satu punca berlakunya buli. Antara ciri-ciri yang sering dikaitkan dengan mangsa ialah yang pertama, menunjuk-nunjuk dan sombong dengan kelebihan diri. Contohnya, ada mangsa yang dikatakan anak manja dalam keluarga atau tidak pandai bersosial dengan rakan. Seterusnya, tingkah laku terpinggir dan tidak mempunyai rakan karib, di mana murid seperti ini tidak mampu membina kumpulan sosial sendiri, lalu mudah menjadi sasaran. Selain itu, kelebihan dari segi fizikal dan mental. Guru mendapati murid yang lemah atau pendiam lebih mudah dibuli oleh rakan-rakan yang lebih dominan. Secara keseluruhannya, hasil dapatan menunjukkan bahawa punca utama berlakunya buli berpunca daripada faktor diri pembuli dan faktor diri mangsa. Pembuli cenderung menindas orang lain untuk menunjukkan kehebatan, mendapatkan pengiktirafan atau memenuhi keinginan diri dengan cara yang salah. Manakala mangsa pula sering menjadi sasaran kerana kelemahan fizikal, kurang kemahiran sosial atau sifat yang menimbulkan iri hati rakan lain. Bagi menangani isu buli, langkah yang disarankan oleh peserta menekankan peranan guru dan ibu bapa dalam membentuk akhlak serta sasiah murid melalui pendidikan agama dan moral. Pemantauan berterusan serta teguran berhemah. Selain itu, kesedaran masyarakat perlu dipupuk melalui seminar dan program pendidikan bagi memastikan semua pihak memainkan peranan dalam membanteras budaya buli secara menyeluruh. Secara tuntasnya, pencegahan buli memerlukan kerjasama antara sekolah, keluarga dan masyarakat agar dapat melahirkan generasi pelajar yang berakhlak mulia, berempati dan bebas daripada gejala negatif ini. Berikut merupakan dapatan kajian yang terdiri daripada profil peserta, kategori serta tema yang diperoleh. Profil peserta seramai 7 orang guru menyertai kajian ini secara sukarela, iaitu dengan memberikan persetujuan bertulis serta menjawab soalan-soalan terbuka melalui email elektronik. Mereka berumur antara 33 tahun hingga 47 tahun dan berkhidmat di sekolah menengah, sama ada sebagai warden, guru disiplin atau kaunselor. 5 orang peserta menyatakan lokasi sekolah mereka yang terletak di luar bandar, manakala 2 orang lagi tidak memberikan respon terhadap soalan ini. Kategori dan tema kajian berbentuk analisis kandungan kualitatif mempunyai 2 matlamat utama, iaitu menjelaskan makna material serta membina kategori atau tema daripada material tersebut. Cho dan Lee 2014 berdasarkan analisis yang telah dibuat, pengkaji mengenal pasti 10 tema sebagaimana dipaparkan dalam rajah 1 di sebelah.
Strategi menangani permasalahan buli ialah kebanyakan daripada cadangan yang diberikan oleh para peserta adalah tertumpu pada golongan guru dan ibu bapa. Mereka mengharapkan supaya guru-guru dan ibu bapa memberikan perhatian terhadap pembentukan akhlak murid-murid. Antara respons para peserta berhubung perkara ini termasuklah beri kefahaman, seminar, dialog dan sebagainya kepada masyarakat. Perlu kembali kepada ajaran Islam, tinggalkan adab jahiliah. Selain itu, penguatkuasaan sebenar perlu dilakukan. Guru perlu memberikan didikan agama atau moral, sering memerhati tingkah laku pelajar, memberi teguran melalui pengajaran atau ceramah, serta penulisan melalui media sosial. Ibu bapa menuruti ajaran agama dalam mendidik anak sejak dari dalam buayan dengan kasih sayang dan hikmah. Seterusnya, ibu bapa tidak dipengaruhi oleh anak. Perlu terbuka menerima kesalahan anak sekiranya ada bukti yang jelas. Kohesi ialah hubungan atau pertautan antara ayat dalam satu teks yang membantu menjadikan penulisan tersusun, lancar dan mudah difahami oleh pembaca. Dalam penulisan yang baik, setiap ayat perlu dihubungkan antara satu sama lain supaya idea tidak kelihatan terputus, bercelaru atau mengelirukan. Kohesi dapat diwujudkan melalui penggunaan kata hubung seperti dan, tetapi, kerana, dan oleh itu, dan kata ganti nama seperti dia, mereka, ini, itu, serta penggunaan perkataan penting bagi mengekalkan tumpuan terhadap topik yang dibincangkan. Selain itu, susunan idea yang logik, teratur dan berturutan turut memainkan peranan penting dalam memperkukuh kohesi teks agar mesej dapat disampaikan dengan berkesan. Kohesi juga membantu pembaca memahami hubungan antara ayat dan perenggan, sama ada dalam bentuk sebab dan akibat, perbandingan atau penegasan suatu hujah. Apabila unsur kohesi digunakan dengan baik, penulisan akan tampak lebih matang, profesional dan autoriti kerana setiap bahagian teks saling menyokong antara satu sama lain. Oleh itu, kohesi bukan sahaja menjadikan ayat kelihatan tersusun, tetapi juga memastikan aliran idea dalam penulisan bergerak dengan lancar dan difahami secara menyeluruh oleh pembaca. Antara contoh-contoh kohesi ialah antara kesan buli terhadap mangsa adalah prestasi akademik merosot kerana hilang minat untuk belajar, ponteng kelas dan ponteng sekolah kerana takut, suka menyalahkan diri sendiri dan tidak yakin terhadap kebolehan dan potensi diri. Walau bagaimanapun, permasalahan buli di sekolah menjadi perhatian dan sering dibincangkan kerana isu ini dilaporkan kerap terjadi di premis tersebut. Selain itu, kebanyakan responden mengalami insiden dipermain-painkan rupa paras dan tubuh badan mereka. 15.9% diusik kerana jenaka, komen dan isyarat berbentuk seksual. 14.1% diejek kerana berlainan bangsa, 10.6% didera secara fizikal, 7.9% diasingkan secara sosial, 6.1% dan diejek kerana perbezaan agama, 4.7%. Namun begitu, mereka perlu terlebih dahulu mempunyai pengetahuan mengenai buli serta kemahiran menguruskan bilik darjah. Kadangkala, guru bukan sahaja tidak mampu menyelesaikan masalah tingkah laku murid, malah mereka sendiri melakukan buli tanpa menyedari. Allen 2010 berhubung hal ini, Jabatan Kajian Young dan Mature 2014 menunjukkan bahawa majoriti guru melabel murid dengan perkataan seperti bodoh, bermasalah dan tidak cekap. Malah, mereka hanya membuat intervensi berdasarkan pandangan peribadi mengenai keseriusan masalah tersebut. Justru, bagi memastikan para pendidik berupaya berhadapan dengan permasalahan tingkah laku murid, Beran 2006
mencadangkan agar golongan ini dibekalkan dengan program-program persediaan yang memfokuskan kepada pengetahuan, kemahiran serta keyakinan diri sejak berada dalam program latihan guru lagi. Sehingga kini, kebanyakan pengkaji cuba mendapatkan maklumat mengenai fenomena yang berlaku, iaitu dengan memfokuskan kepada golongan murid di sekolah. Berdasarkan dapatan, terdapat dua sumbangan utama yang diperoleh daripada penyelidikan kualitatif ini, iaitu manfaat terhadap bidang intervensi buli dan faedah kepada bidang penyelidikan buli. Secara keseluruhannya, kajian ini hanya mempersembahkan makna, kategori dan tema yang terdapat dalam data. Mari kita beralih kepada maksud koheren. Apa itu koheren? Koheren merupakan kesinambungan dan hubungan yang logik antara idea, ayat atau perenggan dalam penulisan. Dalam penulisan akademik, koheren menunjukkan bahawa setiap bahagian teks disusun secara teratur dan saling berkaitan sehingga menghasilkan aliran pemikiran yang mudah difahami oleh pembaca. Penulisan yang koheren tidak melompat-lompat idea, sebaliknya mempunyai kesinambungan yang jelas antara isi utama dan isi sokongan. Dengan adanya koheren, penulisan menjadi lebih tersusun, mantap dan meyakinkan. Selain itu, koheren membantu pembaca menelusuri hujah penulis dengan lebih mudah dan memastikan mesej utama disampaikan secara berkesan. Keberkesanan koheren dapat dilihat apabila keseluruhan penulisan kelihatan mengalir secara semula jadi tanpa menyebabkan kekeliruan kepada pembaca. Mari kita analisis koheren dari segi penggunaan strukturologi. Artikel tersebut berbunyi, gejala buli merupakan satu fenomena yang berlaku di seluruh dunia tanpa mengira jantina, usia, pangkat, bangsa, budaya atau agama. Walau bagaimanapun, permasalahan buli di sekolah menjadi perhatian dan sering dibincangkan kerana isu ini dilaporkan kerap terjadi di permis tersebut. Berdasarkan kajian antarabangsa pada tahun 2015 dari National Centre for Education Statistics yang dilaporkan oleh Musuh Gilead, Zhang, Wang, Zhang dan Audicat 2017, didapati kes buli dalam kalangan murid di beberapa buah negara berada pada tahap yang membimbangkan. Justifikasi ini merujuk kepada panduan yang diberi oleh pelapor dan pakar buli dunia, iaitu Always dalam Noren Fauzi 2005, yang mencadangkan bahawa peratusan kes dalam lingkungan 10 hingga 15% adalah serius. Berpandukan statistik yang didedahkan oleh Musuh Gilead ETAL 2017, berhubung insiden buli dalam kalangan murid berumur antara 13 hingga 14 tahun, Malaysia berada pada kedudukan ke-7 tertinggi daripada 57 buah negara yang menyertai kajian berkenaan. Walaupun tiada data diambil daripada murid sekolah rendah, namun trend yang dipamerkan dalam kajian itu memberikan gambaran bahawa jumlahnya mungkin lebih tinggi sekiranya diperoleh. Jawapan daripada artikel yang dianalisis sebentar tadi ialah perenggan tersebut mempunyai koheren dari aspek penggunaan strukturologi kerana idea disusun secara tersusun dan berperingkat, iaitu bermula daripada fenomena buli secara umum, kemudian difokuskan kepada konteks sekolah dan seterusnya disokong dengan dapatan kajian antarabangsa serta data kedudukan Malaysia. Selain itu, penulis menggunakan penanda wacana seperti walau bagaimanapun, berdasarkan dan justifikasikan ini merujuk kepada
yang membantu menghubungkan setiap isi dengan jelas. Kesimpulan yang dibuat juga berdasarkan data dan hujah sebelumnya, menunjukkan aliran pemikiran yang logik dan konsisten. Oleh itu, perenggan ini menunjukkan aplikasi koheren yang baik daripada aspek strukturologi kerana setiap ayat saling berkaitan dan menyokong idea utama secara teratur. Seterusnya, kita beralih kepada aplikasi kejelasan dalam menganalisis artikel tersebut. Apa itu kejelasan penulisan akademik? Kejelasan penulisan akademik bermaksud penulisan yang disampaikan dengan bahasa yang mudah difahami, tersusun dan tepat supaya mesej atau maklumat dapat diterima dengan jelas oleh pembaca. Penulisan yang jelas mengelakkan penggunaan ayat yang berbelit, istilah yang mengelirukan serta maklumat yang tidak tersusun. Kejelasan amat penting dalam penulisan akademik kerana ia membantu pembaca memahami isi dan hujah penulis dengan mudah serta mengekalkan kredibiliti dan profesional sesuatu karya ilmiah. Selain itu, penulisan yang jelas dapat meningkatkan keberkesanan penyampaian idea dan menunjukkan tahap kemahiran penulis dalam mengolah maklumat secara teratur. Ia juga mencerminkan keupayaan penulis menyampaikan hujah secara rasional dan objektif, selaras dengan ciri-ciri utama penulisan ilmiah yang mementingkan ketepatan dan kejelasan makna. Dalam artikel ini terdapat kejelasan penulisan akademik. Antaranya ialah bahasa yang mudah difahami. Bahasa yang digunakan dalam perenggan ini bersifat formal dan akademik, tetapi masih mudah difahami oleh pembaca dalam konteks ilmiah atau pendidikan. Contohnya, guru memainkan peranan utama untuk menjalankan intervensi yang berpatutan. Mereka perlu terlebih dahulu mempunyai pengetahuan mengenai buli serta kemahiran menguruskan bilik darjah. Ayat-ayat ini tersusun secara jelas dan langsung tanpa penggunaan istilah teknikal yang mengelirukan. Struktur ayat juga konsisten dan mudah diikuti, jadi pembaca boleh faham idea utama tanpa kekeliruan. Yang kedua ialah penjelasan yang tepat. Penulis menghuraikan isu dengan spesifik dan berasaskan dapatan kajian yang relevan, bukan pendapat umum. Misalnya, majoriti guru melabel murid dengan perkataan seperti bodoh, bermasalah dan tidak cekap. Young dan Meteorite 2014. Guru-guru tidak menyedari bahawa anak murid mereka menjadi mangsa pembuli. Mishnah 2005. Setiap kenyataan disokong oleh penyelidik terdahulu yang tepat dan berautoriti, menunjukkan penjelasan yang sahih dan bukan andaian. Ini menepati ciri kejelasan dari segi ketepatan fakta dan hujah. Yang ketiga pula ialah penggunaan contoh yang konkret, iaitu penulis menggunakan contoh konkret daripada kajian sebenar untuk memperkukuhkan hujah. Misalnya, kajian Young dan Meteorite 2014 memberikan contoh perlakuan guru melabel murid. Kajian Mishnah 2005 menunjukkan guru gagal sedar pelajar dibuli. Dan yang ketiga ialah kajian Bunch 2012 iaitu mempericikan kekeliruan guru dalam mentakrifkan buli. Ini ialah contoh nyata, bukan sekadar andaian umum, maka ia menonjolkan kejelasan analisis melalui bukti konkret yang menyokong hujah. Akhir sekali, artikel ini mempunyai banyak rujukan, antaranya ialah Abdul Malik Abdul Rahman 2004, kesan kaunseling kelompok latihan kemahiran sosial terhadap tingkah laku langsang buli di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah. Yang kedua ialah Allen
2010, Classroom Management Bully and Teacher Practice Professional Educator. Yang ketiga ialah Brian 2006, Preparing Teachers to Manage School Bully. Keempat ialah Brown 2004, Middle School Teachers Perspective of Classroom Bullying, dan banyak lagi.